masih dengan buku soalan 3 ni? Sebab cerita dia menarik disebabkan dua ketul ni lah. Dua ketul ni dia punya dia punya permusuhan dengan salah seorang daripada watak-watak yang ada dekat dalam ni. Watak dia sangat penting lah sebenarnya. Lama tau, sangat-sangat lama. Tapi kalau nak tahu dia berselisih faham daripada siapa tu, kena dapatkan yang nombor 2. Yang ini tidak ada. Jadi siapakah makhluk ini? Ini pun kena tahu juga. Cuma kadang-kadang kan dia bukanlah sejarah yang menyebabkan orang tu jahat. Tidak. Dia kalau dia dah nak jahat, dia jadi je jahat. Tidak perlu ada sebab-sebab yang begitu kukuh. Dalam cerita ni dia ada satu watak tau yang saya macam, kau ni siapa Kau ni datang dari mana? Kau duduk sini ke? Jadi macam dia boleh pula pergi tolong Tok Alang ni. Lepas tu bila Tok Alang ni macam pening sikit kan, dia terus ada macam, mana kau tahu? Siapa yang bagi tahu kau? Kau telefon siapa? Tapi dia jenis yang tak pakai telefon punya orang lah. So ada sedikit ketidakpuasan hati di situ daripada awal yang kau siapa, baik kau bagi tahu kau siapa. Dan akhirnya dibongkarkanlah siapa dan kenapa tidak boleh menunjukkan rupa kepada Tok Alang ni. Kenapa dia begitu berahsia lah sangat-sangat kan. Cerita dia banyak berkaitan dengan dia bantu dia sebab mereka ni menghadapi satu masalah ataupun serangan daripada luar yang dahsyat lah sebenarnya. Jadi dia nak tak nak dia kena bersatu padu. Cuma cerita dia, kalau bunian dengan jin ni, dia tak boleh membantu manusia secara direct. Dan mereka pun tidak boleh melakukan kerosakan secara direct dekat atas mungkin alam manusia, misalkan bukan alam dan manusia alam manusia ni dia tak boleh buat kerosakan direct. Jadi tak boleh ada direct bantuan. Sebab itulah dia jadi tebal macam ni. Kalau boleh ditolong daripada awal tu, rasanya 2-3 page je settle dah. Jadi siapa yang dah dapatkan buku ni, cepatlah, nanti kalau habis nanti korang yang tak dapat. Masa tu pandai-pandai lah ya.